இது வந்து அம்மாவோட. பார்த்து பார்த்து பொறுமை. கத்தி எடுத்துட்டாங்க. அப்பா படம், தாத்தா படம். நல்லா இருக்கா? Korang, Min dapat satu order dari customer ni. Dia nak order painting untuk 10 orang. 10 orang? Ya, 10 orang. 11 campur baby boy ni sekali. Kakak ni nak buat surprise untuk mak dia. And kalau korang nak tahu, mak dia ni single mother tau. Bapa diorang dah meninggal 13 tahun lepas. Time diorang adik-beradik kecil lagi. Akak ni teringinlah nak ada gambar complete family, menantu dan cucu dalam satu painting. Akak ni ada request Min yang dia nak mak dia and mendiang ayah dia duduk kat sofa sambil pegang baby boy dia. And yang lain semua berdiri kat belakang. Baju pula nak pakai traditional dress. No problem, Min akan buat yang terbaik. Jadi single mom ni bukanlah mudah. Nak melayan kerenah anak-anak, kerja rumah dan banyak lagi. Jadi, anak-anak di luar sana, sayangi dan hargailah ibu anda selagi masih ada. Kerana jasa pengorbanan seorang ibu tu amatlah bernilai.